untuk bahagian logam probe semasa menjalankan pengukuran. Pastikan lita tidak berpuasa sebelum memulakan pengukuran. Pastikan tangan kering. Pastikan tiada kabel berselerak di kawasan kerja. Pertama, pastikan skala voltan di multimeter sesuai mengikut keperluan. Sambungkan probe multimeter ke power supply mengikut terminal yang betul. Lalu, laraskan voltan di power supply mengikut keperluan. Pastikan voltan dapat dibaca dan diukur dengan jelas. Sebelum mengirim arus, kita perlu menyusun lita seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Pertama, kita perlu letakkan multimeter kepada CMA meter. Kedua, cabut probe lita positif dan sambungkan kepada probe positif multimeter. Seterusnya, sambungkan probe negatif multimeter ke probe lita negatif. Dan bacaan arus dapat diukur. Tetapkan multimeter kepada unit ohm. Laraskan multimeter kepada 0 ohm adjustment. Letakkan probe di kaki perentang yang hendak diukur. Catat nilai yang dipaparkan multimeter.